Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di Review Zone episod yang ke-22. Okey, pada hari ini kita berasa teruja lah sebab kita nak review satu karya yang kami secara personally sangat meminati karya ini. Okey, yang ini bertajuk Academia Desa. Jadi ini adalah sebuah karya daripada Hanimizm. Okey, dekat sini ada buku nombor 1 dan juga buku nombor 2 lah. Okey, anda boleh lihat dekat sini. Okey. Okay, jadi ini adalah selepas Hanimizm dan juga Blink Sendirian Berhad terbitkan Academia. Kita ada Academia Drama. Lepas tu kita ada Captain dan seterusnya Academia Desa. Okay, kali ini cerita sangat-sangat best. Okay, dan boleh diterima lah pada pandangan kami, boleh diterima secara umum. Jadi tanpa buang masa, jom kita review buku Academia Desa ini. Alright gang, kembali lagi ke Review Zone. Pada episod ke-22 kali ini kita membawakan sebuah karya daripada Hanimizm yang bertajuk Academia dan Desa. Jadi kat sini ada 2 buku. Okey, jadi di buku bahagian pertama, okey, ini dia. Buku yang bertemakan Purple ini. Okey. Jadi ini adalah sebuah komik oleh Hanimizm. Okey, volume nombor 1, Academia dan Desa. Ada tagline dia kat situ, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Jadi ini buku di bahagian pertama. Jadi ini adalah di bahagian kulit belakang buku. Sinopsis seperti biasa, harganya sekitar RM12 bagi Semenanjung dan RM14 bagi Sabah dan Sarawak. Ini adalah terbitan daripada Blink Books Sendirian Berhad. Dekat sini adalah sebahagian sepanjang buku, kita boleh melihat ketebalannya di situ ya. Okey. Dan ini adalah buku bahagian kedua. Sungguh cantik warnanya, hijau yang menenangkan. Okey, ini adalah di bahagian cover depan buku. Alright. Jadi di bahagian buku adalah sinopsis seperti biasa dan harganya pun sama ya, tidak berubah, RM12 bagi Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak RM14 saja. Okey, dan ini adalah di bahagian sepanjang buku. Tidak ada banyak perbezaan daripada buku yang pertama tadi. Dan kedua-dua buku ini dalam format hitam putih dan sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Alright gang, jadi kita akan mula review sedikit lah untuk buku yang pertama ini. Nanti kita akan review secara detail, tapi yang ini kita nak belik sekejap di dalam. Jadi ini adalah di bahagian autograph untuk pelukis. Dan juga wow, dekat situ ada lukisannya. Cantik kan? Jadi ini adalah sedikit pengenalan tentang pelukisnya, iaitu Hanimizm. Jadi ini adalah keempat-empat watak utama yang sangat penting bagi cerita kali ini. Dan juga ada watak-watak sampingan yang dikatakan amat penting untuk perjalanan cerita kali ini. Jadi ketebalan untuk muka suratnya dalam sekitar 100 hingga ke 102 muka surat sahaja. Okey, tidak terlalu tebal, tidak juga terlalu tipis, sangat sesuai dibaca dalam masa yang singkat, tetapi menariklah. Okey, nanti kita akan mula review secara detail untuk buku yang pertama ini. Dan seterusnya di bahagian buku yang kedua pula, okey, seperti biasa di dalam tu terdapat juga bahagian autograph. Dan dekat situ ada sedikit ringkasan lukisan yang sangat cantik. Okay? Dan kita ada keempat-empat watak utama seperti biasa dan juga watak-watak sampingan yang terlibat dalam cerita ini. Okay? Dan ketebalannya juga sama dalam 100 hingga ke 102 muka surat saja. Nanti seperti biasa kita akan review secara detail jugalah untuk buku nombor 2 ini. Okey, jom kita mula review secara terperinci lah berkenaan dengan buku yang pertama ini. Jadi ini adalah di bahagian dalam buku. Okey, kita boleh melihat dekat situ lukisan Hanimizm yang semakin padu, semakin kemas. Okey, kali ini tidak lagi berlatar belakangkan dekat sekolah. Kali ini berlatar belakangkan tentang desa. Okey, jadi kita sangat recommend untuk anda dapatkan buku ini kerana cerita Hanimizm ini semakin matang lah dan juga semakin bermisteri. Okey, jadi itu adalah di bahagian Academia dan Desa bahagian kedua, ada preview sedikit. Jadi adalah rekan watak yang telah direka oleh beliau sendiri lah. Okey, boleh lihat dekat situ sketch ataupun idea awal lakaran daripada Hanimizm. Okey, jadi itu adalah buku bahagian pertama. Pada bahagian buku yang kedua pula, okey, jadi ini kita dapat melihat perkembangan cerita yang semakin menarik. Background juga ataupun hasil lukisan dilukis oleh Hanimizm semakin lama semakin padulah, semakin lawa kan. Membawa kita memasuki dunia misteri penceritaannya. Jadi sangat-sangat terbaik. Okey, jadi boleh lihat sedikit gambaran lukisan yang
pamerkan di dalam buku kali ini. Sangat terbaik. Jadi kita tak boleh nak review semua lah, takut spoiler kan. Okey, jadi ini adalah di bahagian belakang buku. Kita boleh melihat sketch idea ataupun lakaran-lakaran yang telah dihasilkan oleh Animism sedikit dekat situ. Jadi adalah sedikit nukilan-nukilan beliau berkenaan tentang jalan cerita, watak-watak yang telah dihasilkan. Jadi anda semua boleh baca nanti. Okey. Jadi dekat situ anda boleh lihat, okey, ini adalah siri Academia. Untuk melengkapi siri Academia ni, anda disarankan untuk dapatkanlah. Okey, semua karya daripada Animism ini sangat-sangat berbaloi dan terbaik. Alright gang, kami telah pun membaca kedua-dua buku ini dan kami sangat berpuas hatilah tentang jalan penceritaan ataupun setiap detail perinci lukisan yang telah dihasilkan oleh Animism ini. Okey, jom guys, kita support lokal, terbaik buku ni. Itu saja review daripada kami. Jadi bagi siapa yang meminati karya Animism ni, iaitu Academia Desa ini, boleh saja ke Blink Bookstore dekat platform mereka dan juga dekat Shopee. Dekat situ masih ada lagi stok. Okey, jadi kat sini kita dapat simpulkan bahawa cerita kali ini lebih matang kan, lebih cantik daripada segi lukisan dan struknya, dan kita dapat menghayatilah cerita-cerita yang berlaku di dalam Academia Desa ini. Okay, jadi jom segera dapatkan karya ini. Okey, kita berjumpa lagi di review akan datang. Bye semua. Assalamualaikum. Peace.